Dia telah tidak pasang dan tidak aktif HPP. Kami menggunakan alat khas ini yang dikenali sebagai SMAT. Mana SMAT ini kita boleh terus keluarkan saman, dan bila kita terus keluarkan saman, dia boleh buat pembayaran secara online melalui MAI. Dan selepas dia buat pembayaran 300 melalui MAI itu, baru kita akan lepaskan kereta ni untuk